always play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. I'm so sorry sebab my room is having a mental breakdown, I guess. So, Kama telah mengaburinya dengan warna merah sahaja supaya kalian tidak nampak dia punya bersepah. Anyways, don't focus on that. Hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy di mana kami akan ceritakan kisah seram yang dikongsikan oleh subscriber kita. So, kisah hari ni tentang kisah seram yang berlaku di Matrix. Dah lama dah kamu tak dengar kisah-kisah seram student Matrix. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So, pemilik kisah seram yang pertama ni kita panggil dia Emilia. Cerita ni berlaku dekat sebuah matrikulasi di Kedah. Dan apa yang jadi ni bukan satu kejadian je, tapi dia macam bersambung dari satu bilik ke bilik lain sampailah ke satu bilik yang memang lama dah orang kunci. Okay, ni seram. So, kisah dia bermula masa Emilia tengah exam semester pertama. Jadi rutin dia memang terbalik sikit daripada yang biasa. Siang dia tidur, malam dia study. Selalunya orang siang kita produktif, malam kita tidur kan. So malam tu nak dijadikan cerita. Lepas isyak dia dah start duduk dah dekat meja belajar kan. Sebab dia ni jenis yang kalau study memang betul-betul fokus sampai ke 2-3 pagi. Kamar pun ramai kawan macam ni weh. Kamar kalau 2-3 pagi tu memang dah tak masuk otak dah. Otak dah tepu orang kata. Kadang-kadang Emilia boleh bertahan sampai subuh sebab Emilia ni jenis yang tak suka tidur lama-lama sebab dia rasa macam badan dia akan lemau tau. So bilik dia sebenarnya adalah kapasiti untuk 5 orang, tapi masa tu cuma ada 3 orang sahaja. 2 lagi student dah pindah. Jadi suasana bilik tu memang agak sunyi lah daripada bilik-bilik yang lain kan. Dan masing-masing dalam bilik tu 3 orang tu jenis yang buat hal sendiri. Jadi Emilia memang tak berapa rapat pun dengan 2 orang student lagi kan. Dan malam tu lagi sunyi sebab 2 roommate dia dah lama tidur. Jadi memang tinggal Emilia ni seorang je yang tengah berjaga. So meja study Emilia ni menghadap dinding dan dekat depan dia tu ada board dan dia gantung satu cermin kecil. Cermin tu dia guna supaya kalau ada orang masuk bilik, dia boleh nampak tahu reflection daripada belakang tu kan. So dia tak perlulah nak toleh belakang nak tahu siapa yang masuk. So lampu bilik malam tu pun cuma lampu meja dia je yang hidup dan lampu-lampu yang lain dalam bilik tu semua padam. So gelap lah. Sebelah kanan dia pula ada tingkap. Biasanya langsir memang tutup rapat sebab tak nak bagi cahaya luar masuk. Tapi malam tu langsir tu telah diikat. Jadi kalau ada apa-apa lalu dekat luar tu memang jelas nampak ya. So lebih kurang pukul 1 ke 2 pagi macam tu. Masa dia tengah fokus tadi sambil dia pakai earbud dekat sebelah. Tapi dia pakai sebelah je lah. Sebelah lagi dia tak pakai sebab rosak. Tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan dekat pintu. 3 kali. Jelas macam orang ketuk. Dia terus pause. Dia cuba dengar betul-betul dan lepas tu bunyi tu datang lagi. Ulang sekali lagi dengan pattern yang sama. Cara ketuk tu bukan macam bunyi rawak random tapi memang macam ada seseorang lah yang sedang mengetuk pintu tu. Jadi Emilia pun pandang dekat cermin kecil dia tu. Tunggulah kalau ada bayang orang nak buka pintu dan masuk kan. Tapi dia tunggu, tak ada sesiapa pula. Pintu pun tak bergerak. Dia tak buka lah. Dan dalam masa yang sama, dekat tingkap sebelah kanan dia tu, dia nampak ada satu bayang-bayang hitam lalu. Tapi cepat, sepantas kilat lah orang kata. Masa tu dia cuba nak sedapkan hati. Dia convince diri dia sendiri cakap, itu mesti budak bilik sebelah kan yang suka nak kacau orang ke, dia fikir macam tu.
jenis yang macam saja ketuk lepas tu lari macam tu kan. Tapi badan dia time tu dah start rasa lain lah sebenarnya. Dia macam meremang. Seram sejuk dah slow-slow datang. So belum sempat dia nak sambung study, tiba-tiba ada burung merpati datang dekat tingkap bahagian atas. Tapi burung tu bukan sekadar hinggap je. Burung tu macam cuba nak masuk berkali-kali. Macam apa orang kata? Macam terpaksa sangat tengok. Mak? Astaghfirullahalazim. Kobar. Boleh tak hari ni je kita cerita buka lampu? Pukul 12. Sekarang pukul 12. 12 tepat. Sikit lagi. Kita sambung. So, burung merpati tadi macam gelisah sangat tau. Dia macam nak masuk kan. Seolah-olah macam dia nampak something dalam bilik tu ataupun dia cuba lari daripada sesuatu yang dekat luar, wallahualam. Tapi masa tu suasana bilik memang dah lain, sunyi tapi rasa berat, macam ada something yang tak kena, dan akhirnya Emilia decide untuk berhenti study dan dia terus tidur je malam tu. Keesokan paginya dia pergi bilik sebelah kan. Dia saja tanya dalam nada gurau, semalam siapa yang ketuk pintu pukul 2 pagi tu? Tapi ketiga-tiga orang dalam bilik tu terus pandang sesama sendiri dan pelik dan jawab yang dorang semua tidur awal malam tu. Emilia tanya lagi, tidur pukul berapa? Dan salah seorang jawab pukul 12. Kenapa pula aku rasa seram ni sekarang pukul 12 ni? Betul ke aku nak sambung cerita? So masa tu terus rasa tak sedap. Sebab kalau bukan diorang, siapa yang ketuk pintu malam tu? Lepas tu Emilia pun carilah seorang lagi kawan dia, kita panggil Ellie. Ellie ni jenis yang boleh rasa benda-benda macam ni. Dia bukanlah selalu nampak, tapi dia boleh detect lah kehadiran, orang kata. Dan bila Emilia cerita apa yang jadi, Ellie ni terus cakap malam yang sama, sekitar pukul 2 ke 3 pagi, salah seorang roommate dia kena tindih. Dan yang peliknya, malam lepas tu Emilia dah tak kena kacau dah. Tapi gangguan tu macam, menurut Emilia, macam seolah-olah berpindah ke orang lain. Sebab menurut Ellie, kawan dia tu, dia sendiri selalu diganggu dengan satu sosok hitam yang tinggi dan berbulu, dan cara benda tu datang bukan melalui pintu, tapi dia tembus pintu tu. Dia masuk perlahan-lahan macam bayang. Lepas tu dia akan berdiri dekat tepi katil Ellie dan tenung Ellie yang tengah tidur. Ellie boleh rasa kehadiran tu, tapi dia pilih untuk buat tak tahu. Tapi benda tu tahu. Dia tahu yang Ellie boleh rasa dia kan, dan sejak tu dia makin kerap datang korang. So sampailah satu hari ni Ellie balik rumah nenek dia, sebab nenek dia memang boleh berubat dan tahu pasal apa yang ada dekat Ellie dan kelebihan Ellie juga yang boleh detect benda tu. So dia nak communicate lah dengan jin tu. Satu malam dia tunggu sampai jin tu datang. Tunggu benda tu datang, dan bila dia muncul, Ellie guna pen dan kertas. Dia tanya dalam hati dan tangan dia mula bergerak sendiri. Tulis something dekat atas kertas tu. Dan apa yang dia, mak kau? Mak. So, apa yang ditulis di atas kertas tu memang buat semua orang meremang.
Benda tu kata dia dah 10 tahun dah dekat situ. Tak boleh keluar dan dia mati sebab kena bully. Bila Amelia baca benda tu, dia memang terus contact senior batch sebelum ni untuk tanya kalau memang ada benda pelik dekat college tu. Dan memang betul batch sebelum ni pernah buat satu event. Oh yeah, this is crazy. Satu batch ni pernah buat satu event malam galau. Malam galau. Is this for real? Budak asrama boleh buat macam ni weh. Semua enjoy gila masa tu. Tapi lepas habis je event tu, ramai gila kena histeria, especially Aras 1. Aras 1 paling teruk kena, hampir setiap bilik ada yang kena. Dan puncanya dikatakan datang dari satu bilik, iaitu bilik nombor 7 dekat Aras 3. Aku nak check balik email ni. Biar betul weh. Bilik tu sebenarnya lama dah kena kunci sebab dipercayai ada penunggu dekat situ. Student pertama yang kena histeria masa malam galau tu pun adalah penghuni bilik tu sendiri. Tapi sekarang bilik tu dibuka semula sebab nak repair, dan menurut makcik guard pula, setiap kali ada orang buka bilik 7 tu, lampu satu aras akan berkelip sendiri, macam ada sesuatu yang tak suka tempat dia diganggu. Ada seorang lagi student, kita panggil dia Husna. Bilik dia betul-betul bertentangan dengan bilik 7 tu, dan kalau buka pintu bilik memang terus nampak bilik tu depan mata. Dan Husna ni pun ada sense juga, ada sixth sense juga. Dia pernah nampak satu sosok hitam duduk dekat depan bilik 7 tu. Dia macam diam je, macam penunggu, macam tengah menunggu. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang tunduk, tapi sentiasa ada dekat situ. Husna pun pernah kena kacau sampai dia takut nak duduk dalam bilik dia sendiri korang. Uish, I don't know sejauh mana cerita ni. Tapi siapa yang pernah duduk Matrix Kedah tu kan, mesti korang tahu or pernah dengar cerita ni dari senior korang ke? Cuba comment down below. So, kita nak pergi ke cerita seterusnya. Dirinya digelar sebagai Sarah. Kisah dia berlaku dekat asrama juga, tapi negeri lain dia tak bagi tahu. So, Sarah ni jenis yang memang tak takut. Jenis yang kalau bunyi-bunyi pelik pun dia macam tertanya-tanya dan dia akan check sendiri. Bukan jenis yang cepat panik lah orang kata kan. So, malam tu kejadian lebih kurang pukul 3 pagi. Sarah terjaga daripada tidur sebab dia rasa macam ada orang tengah berjalan dekat dalam bilik dia. Dan bilik dia tu masa tu ada 4 orang, tapi semua orang tengah tidur. Dia buka mata sikit dan dia nampak ada bayang seseorang yang tengah berdiri dekat hujung katil kawan dia. Tapi tak jelas, tapi memang bayang-bayang tu bentuk macam orang. Masa tu dia ingat mungkin roommate dia bangun, pergi toilet ke apa kan, jadi dia tak fikir panjang lah. Tapi benda tu tak bergerak. Tapi entah kenapa badan dia rasa macam tak sedap kan. So dalam diam, dia buka mata balik dan tengok benda tu masih ada. Kali ni dia perasan kepala benda tu macam sengit sikit, macam tengah tengok dia. Jantung dia laju gila kan. Tapi dia macam cuba still berfikiran positif. Mungkin bayang je, mungkin mata aku ni blur-blur lagi. Tapi tiba-tiba benda tu bergerak. Benda tu bukan bergerak, berjalan tau, tapi dia macam meluncur. Menurut Sarah, meluncur perlahan-lahan dari hujung katil ke arah katil Sarah. Masa tu Sarah terus tarik selimut tutup muka dia. Dia dah tak berani nak tengok. Tapi yang buat dia lagi seram, dia boleh rasa katil dia sikit-sikit bergegar, macam ada something yang naik atas katil. Dan selepas tu sunyi terus. Tak ada bunyi, tak ada pergerakan. Tapi rasa macam ada something yang betul-betul dekat dengan muka dia tau. Jadi dia tahanlah ketakutan dia sampai akhirnya dia tertidur sebab dia terlalu penat. Esok pagi dia bangun, dia terus tanya roommate dia tau, ada tak sesiapa bangun malam tadi? And then semua jawab tak ada siapa-siapa bangun. Dan masa tu lah dia baru sedar yang apa dia nampak malam tu memang bukan manusia. Okay, cerita diorang ni semua short-short je sebab diorang punya pengalaman sendiri. So cerita ketiga ni kita panggil dia Aina lah.
sebab dia tak nak dia tak nak dirinya dikenali, dan berlaku di rumah sewa yang dia duduk dengan beberapa orang kawan. Dan yang buat cerita ni lagi seram, cerita ni berlaku pada waktu petang, exactly lepas maghrib, waktu yang biasa sangat orang dengar tentang makhluk-makhluk gaib ni, betul tak? So hari tu Aina seorang je dalam rumah sebab semua housemate dia keluar pergi makan. Suasana rumah tu memang sunyi, jenis sunyi yang kita boleh dengar bunyi kipas dengan jelas. Aina masa tu tengah duduk dalam bilik. Pintu bilik dia memang tutup tapi tak berkunci. Dia baring sambil dia scroll phone, memang langsung tak fikir apa-apa pelik lah sebab dah biasa tinggal ramai-ramai kan. Tiba-tiba dia dengar bunyi pintu depan rumah dia dibuka. Bunyi dia sangat jelas macam lepas tu bunyi pintu ditolak balik perlahan-lahan. Aina terus teringat salah seorang kawan dia dah balik awal. Jadi dia pun macam jerit lah dari dalam bilik kan. Cepatnya balik. Nada dia biasa je, tak ada rasa macam pelik ke takut ke. Tapi lepas dia tanya macam tu, tak ada jawapan. Sunyi, diam. Dia tunggu beberapa saat, mungkin kawan dia tak dengar. Tapi lepas tu, dia dengar bunyi langkah kaki pula. Bunyi tu memang jelas dari pintu depan masuk ke dalam rumah dan berjalan perlahan ke arah bilik dia. Setiap langkah tu memang dengar macam berat macam orang lah kan. Masa tu Aina dah start pelik dah. Dengar macam-macam tapi orangnya tak ada. Time tu tiba-tiba je dia terfikir, orang ni mesti nak prank aku. Mesti nak buat aku terkejut. So memang dia terdengar langkah kaki tu makin dekat. Jadi diri dia dah aware lah yang macam ni mesti nak terkejutkan aku ni kan. Sampailah bunyi tu betul-betul berhenti depan pintu bilik dia. Dia tunggu tapi diam. Tak ada ketukan, tak ada pintu terbuka, memang tak ada benda, tak ada apa-apa. Tapi seolah-olah macam ada orang yang tengah tunggu dekat pintu dia. Masa tu jantung Aina dah mula laju kan. So time tu Aina cuba kuatkan diri. Dia fikir takkanlah aku nak takut dengan benda-benda macam ni kan. So dia bangun perlahan-lahan. Dia jalan ke arah pintu. Masa tangan dia nak pegang tombol pintu tu kan, tiba-tiba dia macam mana kalau aku buka, aku ternampak something yang aku tak patut nampak. Tapi dia macam buka je lah. Pintu terbuka and kat luar tu kosong. No one. Tak ada siapa-siapa. Dia pergi ruang tamu, kosong. Dia pergi dapur, kosong. Semua lampu sama macam mana keadaan yang dia tinggalkan tadi. Dan yang lagi pelik, pintu depan rumah dia masih berkunci dari dalam. Rantai pun masih dipasang. Time tu lah dia terus sejuk satu badan sebab dia dengar dengan jelas semua tadi kan, bunyi-bunyi tu. Dia pun cepat-cepatlah tutup pintu bilik dia. Dia duduk atas katil, dia tenangkan diri. Dia pegang phone, dia fikir nak call kawan dia. Tapi dalam masa yang sama dia cuba macam deny kan. Mungkin aku salah dengar, mungkin bunyi tu datang dari rumah sebelah. Tapi belum sempat dia buat apa-apa, tiba-tiba handphone dia berbunyi. Kawan dia call. Time tu Aina punya terkejut sampai melompat bangun. Lepas tu dia pun angkatlah call kawan dia. Lepas tu tahu tak kawan dia cakap apa? Kawan dia cakap, "Hello Aina, asal kau call?" Asal kau call? Bila masa Aina call? Lepas Aina macam, mana ada aku call? Lepas tu Aina buka balik phone dia, tengok dekat call log tu, tak ada. Memang tak ada dia call kawan dia tu. Lepas tu Aina pun message lah balik kawan dia kan, screenshot cakap, aku tak call kau pun. Lepas tu kawan dia macam, oh ya ke, mungkin aku salah dengar, mungkin aku salah pandang. Tapi benda tu macam kebetulan yang sangat tak logik. Faham tak? Kalau korang berada dekat situasi Aina, apa yang korang akan buat? Mesti korang dah rasa macam, ada benda yang nak kenakan aku kan. Aku ni kena ganggu ke? Kenapa dia nak ganggu aku? So itulah pengalaman Aina yang dia rasa itu last dia duduk seorang-seorang dalam rumah. Lepas tu dia dah tak berani dah nak duduk seorang-seorang dalam rumah tu sebab dia tahu benda tu ada dalam rumah tu. So ada 3 kisah seram yang kita compile dalam satu video. Percaya juga walaupun pukul 12. Okay, Kamar rasa tu saja video untuk hari ini. Thank you kepada 3 pemilik kisah seram tadi.
sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan kita semua. Semoga kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah hari ini, dan thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.